Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT sekalian, alhamdulillah kita sudah sampai kepada pertengahan Ramadan 1443 Hijrah. Pertama sekali, dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita panjatkan tanpa henti-henti melafazkannya ucapan Alhamdulillah kerana diberi kesempatan untuk sekali lagi kita dapat menjengah diri kita, yakni kehidupan sampai ke saat ini, menempuh bulan Ramadan yang dinanti-nantikan oleh seluruh umat Islam. Dalam masa yang sama, ada saudara mara kita, adik-beradik kita yang telah terlebih dahulu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa sempat memasuki Ramadan sebagaimana kita nikmati pada hari ini. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, untuk tazkirah kita pada petang ini, kita lihat kepada sebuah tajuk menjauhi sifat membazir di bulan Ramadan. Ramadan dikaitkan dengan ibadah puasa wajib di siang hari selama sebulan. Tanpa ibadah puasa di siang hari tersebut, maka tidak bermakna Ramadan itu, dan ialah samalah seperti bulan-bulan yang lain. Tetapi Ramadan adalah sinonim dengan ibadah puasa yang kita sedang lakukan pada hari ini. Puasa juga merupakan satu syariat atau perintah kepada setiap Muslim yang cukup syarat wajib. Puasa bukanlah satu amalan ataupun ibadat rekaan manusia semata-mata, tapi sebenarnya adalah satu perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang ditujukan kepada setiap umat Muslim yang telah sampai ataupun cukup syaratnya. Namun begitu, kita perlulah melihat kepada apakah matlamat akhir dari pensyariatan ibadah puasa Ramadan tersebut. Untuk melahirkan individu Muslim yang bertakwa, itulah matlamat akhir ataupun natijah. Allah mensyariatkan kepada kita umat Islam satu kewajipan, iaitu berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, apakah yang dimaksudkan dengan takwa yang merupakan matlamat akhir pensyariatan ibadah puasa tersebut? Maksud takwa yang mudah dan selalu kita fahami ialah takut kepada Allah secara hakiki. Dari segi prinsip pula, ia adalah selalu berhati-hati supaya tidak meninggalkan suruhan Allah, begitu juga tidak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Secara ringkasnya, maksud takwa adalah untuk kita hidup lebih berhati-hati di atas muka bumi ini sebagai hamba Allah yang telah menjadikan kita. Disebutkan juga bahawa Ramadan itu sebagai satu bulan
didikan kepada umat Islam kerana di dalamnya penuh dengan rutin mendidik rohani dan jasmani orang yang berpuasa. Jadi, dengan kesempatan Ramadan yang kita alami pada ketika ini, maka marilah kita sama-sama menghayati apakah matlamat akhir tersebut yang menghendaki kita menjadi umat Islam yang bertakwa. Pada hari ini kita lihat intipati bagaimana salah satu ciri melahirkan orang-orang yang bertakwa melalui ibadah puasa. Berdasarkan pada tajuk perbincangan kita pada hari ini ialah mengapa kita dilarang membazir di bulan Ramadan. Tuan-tuan dan puan-puan, semua sumber kehidupan manusia di muka bumi ini merupakan satu anugerah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada anak cucu Adam. Pakaian, makanan, tempat tinggal, kenderaan dan sebagainya. Apa saja yang kita nikmati, itu bukan milik kita. Ialah semata-mata rahmat Allah yang dikurniakan kita kepada kita sebagai anak cucu Adam alaihissalam. Kita melihat kepada firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mereka berdua berkata, wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, nescaya kami termasuk dalam kalangan orang-orang yang rugi. Ayat ini menerangkan kepada kita bahawa Allah SWT telah menerima taubat yang dipohon oleh Nabi Allah Adam AS setelah diperintahkan turun ke bumi. Baginda telah memohon keampunan di atas kesalahan dosa yang dilakukan sebelum itu dan redha untuk turun ke bumi sebagaimana perintah Allah. Tapi Nabi Allah Adam mohon supaya diampunkan terlebih dahulu segala dosa tersebut dan diberi rahmat kepada dirinya dan anak cucunya nanti ketika hidup di muka bumi. Lantas itu kita faham bahawa segala apa yang kita nikmati pada hari ini adalah berkat doa Nabi Allah Adam AS yang diterima pengampunannya dan Allah SWT merestui kehidupan kita di atas muka bumi ini dengan menganugerahkan pelbagai nikmat. Jadi sudah tentulah nikmat yang kita kecapai ini bukan hak kita, bukan milik kita. Dia semata-mata rahmat Allah Subhanahu Wa Taala atas belas kasihan Allah kepada kita untuk hidup di atas muka bumi dengan sempurna. Apakah wajar kita membazir? Jadi insya-Allah dengan didikan Ramadan membebaskan kita daripada sifat yang berlawanan daripada sifat mensyukuri nikmat Allah. Yang kedua, kenapa kita dilarang membazir di bulan Ramadan? Kerana sikap membazir itu ialah menyamai sifat syaitan, iaitu kufur atau ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Allah merakamkan dalam surah Al-Isra ayat 27 yang bermaksud sesungguhnya orang yang membazir itu adalah saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Mengapa dikatakan sikap membazir itu adalah sebagai menjadi saudara kepada syaitan? Ya, ini bermaksud bahawa kita samakan sebagai saudara syaitan itu kerana dari segi sifat. Sifat syaitan itu adalah sentiasa kufur dan ingkar kepada Allah. Jadi sudah tentulah jika kita membazir atas nikmat Allah, atas rahmat Allah yang kita kecapi, maka samalah kita dengan sifat syaitan tersebut ingkar di atas nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Ayat ini merupakan satu peringatan daripada Allah agar tidak menjerumuskan diri kepada perkara-perkara
yang boleh membawa kepada pembaziran. Orang yang membazir itu mempunyai sikap sama dengan amalan syaitan. Seperti yang saya sebutkan tadi, iaitu tidak mahu tunduk pada nasihat dan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh itu, itulah sebab kenapa kita dilarang membazir. Tidak kiralah di bulan Ramadan ataupun di bulan-bulan yang lain. Apatah lagi di bulan didikan ini, bulan Ramadan, sudah tentulah kita hendaklah belajar mengawal diri kita supaya menjauhi perbuatan membazir. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita lihat sedikit jenis-jenis pembaziran di bulan Ramadan yang kadang-kala kita sedari dan tidak sedari kita telah melakukannya. Rupa-rupanya merupakan satu perkara yang tidak disukai Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikat Ramadan sebagai bulan kita mengekang hawa nafsu dan runtunan selera. Tetapi di bulan inilah berlaku pembaziran dan sikap berlebih-lebihan seperti menjadi kebiasaan serta jauh menyimpang dari prinsip asas syariat ibadah puasa tersebut. Sesungguhnya Ramadan menjadi medan akal yang waras, mengekang kehendak hawa nafsu, bukan menurut kehendaknya semata-mata. Jadi kita sebagai manusia, kita ada dua unsur iaitu akal dan nafsu. Maka di bulan Ramadan inilah akal perlu berperanan untuk mendidik nafsu supaya bukanlah nafsu yang mengawal akal kita dalam membuat sebarang keputusan. Tidak hanya berkisah tentang makanan atau perbelanjaan, malah pembaziran juga meliputi banyak perkara dalam kehidupan Muslim. Yang pertama, pembaziran dari segi masa. Di bulan Ramadan, kita boleh mendidik jiwa kita supaya menghargai masa. Alangkah ruginya jika masa tidak dapat diurus dengan baik. Sekiranya siang hari berpuasa hanyalah beroleh lapar dan dahaga. Pada malam hari pula dilanda kekenyangan yang melampaui batas. Menjadi kebiasaan menghabiskan masa dengan berehat dan tidur dengan alasan kepenatan berpuasa. Umat Islam perlu memanfaatkan masa lapang di bulan Ramadan dengan perkara-perkara yang berfaedah seperti membuat amal kebajikan, membaca Al-Quran. Lebih malang lagi jika masa yang ada dihabiskan pada perkara-perkara yang mazmumah dan mendatangkan dosa. Yang kedua, berlaku juga pembaziran dari segi amalan ataupun perbuatan kita. Ada juga amalan baik dibazirkan. Kita lakukan amalan baik di bulan puasa. Tapi sebenarnya dia bersifat membazir sahaja. Iaitu jika kita lakukan amalan baik itu dengan tiada niat yang ikhlas, maka Ramadan mendidik jiwa Muslim supaya bersabar dan ikhlas dalam melaksanakan amal ma'ruf. Pembaziran amalan ini juga perlu dielakkan agar pahala puasa kita terpelihara. Yang ketiga, pembaziran dari segi hati ataupun rohani kita dan tubuh badan. Tubuh badan juga merupakan satu bentuk pembaziran yang perlu dielakkan. Bentuk pembaziran ini seringkali tidak disedari oleh ramai orang kerana merasakan ketaatan kepada Allah sudah dilaksanakan dengan cara berpuasa di siang hari pada bulan Ramadan. Apakah bukti contoh pembaziran dari segi hati dan anggota badan kita? Iaitu tabiat merokok yang mendatangkan mudarat pada tubuh badan hanya berjaya dikekang pada waktu siang semasa berpuasa, tetapi kembali kepada tabiat asal selepas waktu berbuka. Sebenarnya Ramadan mampu membentuk jiwa kental seorang melawan nafsu untuk mengurangkan tabiat merokok dan seterusnya berhenti terus daripada tabiat membazir tersebut. Dan yang keempat, contoh pembaziran di bulan Ramadan adalah seperti yang lazimnya kita ketahui dari segi makan dan minum. Fenomena pembaziran yang paling biasa dilihat berlaku di bulan Ramadan adalah berkaitan dengan makan dan minum. Umat Islam tidak ambil peduli sekiranya memperuntukkan perbelanjaan yang tinggi untuk membeli atau menyediakan makanan. Perasaan lapar pada saat berpuasa bukan lagi di perut tetapi juga di mata. Tiada lagi istilah jimat cermat.
apabila berhadapan dengan makanan ketika berpuasa. Ini berbeza dengan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika berbuka puasa, juadah atau menu untuk digunakan berbuka puasa amat ringkas. Seperti mana yang dianjurkan kepada kita dengan memakan tamar dan minum air, begitu sahaja. Tetapi berbeza dengan amalan dan menjadi budaya kita hari ini, bila datang bulan Ramadan, seperti datanglah pesta makan minum selama sebulan. Tuan-tuan dan perempuan, sebagai kesimpulannya, tidak membazir adalah satu sifat yang orang yang bersyukur dengan nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kehidupannya sentiasa dimurahkan rezeki yang sentiasa bertambah dan mengelak dari ancaman azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhan kamu memberitahu, demi sesungguhnya jika kamu bersyukur, nescaya aku akan tambahi nikmatku kepada kamu. Dan demi sesungguhnya jika kamu kufur, yakni ingkar, sesungguhnya azabku amatlah keras. Ayat 7 surah Ibrahim. Jelaslah kepada kita semua bahawa pentingnya kita mempelajari, mengambil kesempatan di bulan Ramadan ini untuk memperbaiki diri kita, khususnya daripada sifat yang suka membazir, yang bukan saja melibatkan soal makan minum, tetapi keseluruhan kehidupan kita. Biasa itu saja, tuan-tuan dan perempuan, sedikit sebanyak peringatan untuk kita bersama. Mudah-mudahan Ramadan pada kali ini dapat membentuk jiwa kita menjadi Muslim yang sejati, sebagaimana hasrat dan matlamat kejadian kita, pengiktirafan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, iaitu menjadi umat yang terbaik yang memimpin dunia ini, insya-Allah. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.